Okey, projek lampu jalan. Kita tekan start, hijau menyala, 10, 9, 8, 7, 6, 5 sampai 1. Counter kira cukup 10 saat dia akan naik kuning, lepas tu dia akan naik merah 20 saat. Okey, kemudian 20 saat kemudian dia stop lah. So kalau kita tekan start balik, dia akan berulang balik. Dia akan counter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sebelum dia bertukar kepada kuning dalam 5 second, and then merah 3 second, lepas tu dia stop. So macam kita nak buat, so kita guna auto manual untuk set keseluruhan sistem dan kita gunakan keep. Yang pertama ni start, kita keep dia, and then kita sambung dekat timer. Timer ni kita starting balik timer ni. Kita buat 1 second saja, starting balik. Hijau akan terus menyala. Dan kita gunakan output timer ni pergi dekat counter sebab dia nak kira sebanyak 10 kali. Lepas tu kita akan gunakan counter 1 untuk hidupkan keep yang seterusnya, dan seterusnya hidupkan yellow. Timer 2 akan matikan keep, timer 2 juga akan matikan counter. Faham kat situ. And then timer 2 hidupkan keep yang ketiga, seterusnya hidupkan timer. So timer ketiga ni akan matikan keep ni. Dan kalau kita nak buat berulang, kita letak kat depan ni lah. Kalau nak buat berulang lah. So macam tu lah konsep dia. So saya tekan start. Saya tekan start. Okay, nampak tak? Okay, saya tekan stop dulu. Dia set kan, dia set kosong-kosong. Tekan start. Oh sorry, sebab manual ni saya tekan ni, saya ambil. Saya tekan start. Okay, timer akan hidup. Okay, 7, 3, 4 sampailah 10 kali. Okay, hidupkan pula kuning. Ini pula nanti dia akan hidupkan merah, dan dia akan off lah. Macam tu je.